Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sampai ke bahagian ataupun tugas kedua, iaitu cara menunaikan hak-hak persahabatan setelah kita membicarakan tentang cara-cara memilih sahabat, cara-cara memilih sahabat, di mana bukan semua orang boleh dijadikan sahabat qarib, kerana manusia itu, kata Imam Ghazali, terbahagi tiga. Ada yang manusia yang diperlukan sentiasa, ada yang manusia yang diperlukan untuk beberapa ketika, ada manusia yang mesti kita jauhi. Imam Ghazali buat perbandingan, ada manusia yang diperlukan macam makanan asasi, ada manusia yang diperlukan sekali-sekali macam ubat, ada manusia yang tidak diperlukan sama sekali macam penyakit. Maknanya manusia yang membawa penyakit, manusia yang bagaikan penyakit adalah manusia yang tak perlu kita bersahabat dengannya. Manusia yang bagaikan ubat ialah kita akan bersahabat ketika perlu. Dan manusia yang bagaikan makanan asasi, itu yang kita kena sentiasa berdamping dengan dia. Nah, kemudian sebelum itu Imam Ghazali meletakkan batas, supaya bila kita bersahabat, ada sahabat yang kita boleh ambil aspek akhiratnya, ada sahabat yang kita boleh ambil aspek duniawinya, ada sahabat yang kita boleh bersahabat dengan dia dalam keadaan maknanya kita berhati-hati daripada kejahatan-kejahatannya. Jadi hari ini kita nak tengok apakah cara nak memilih sahabat ini tadi. Pertama katanya ialah kenalilah hak persahabatan. Maknanya jangan hanya bersahabat tiba-tiba tidak menunaikan hak persahabatan tersebut. Jadi akhirnya dia membawa kepada kemudaratan, dia membawa kepada kemudaratan kerana tidak menunaikan hak. Ibarat perkahwinan, ada perkahwinan yang diharamkan sebab awal-awal lagi suami itu sudah menanamkan suatu azam tidak akan menunaikan hak isteri. Contoh, teman ni kahwin seorang lagi, tapi isteri yang ketiga ni setahun sebulan je lah katanya. Setahun sebulan. Isteri yang kedua setahun 2 bulan. Isteri yang pertama tu maknanya 9 bulan lah. 9 bulan. Jadi bila sampai bulan 10, bulan 11, dia pun pergi isteri yang kedua di Johor misalnya. Bila bulan 12, dia pun isteri yang ketiga di Kelantan. Jadi dia orang itu, maknanya seawalnya sudah dia membuat suatu keazaman untuk tidak menunaikan hak isteri. Yang itu haram. Haram berkahwin lebih daripada satu. Mana boleh buat apa itu? Hak isteri ni sama. Satu ke, isteri dua ke, isteri tiga ke, haknya sama. Kalau sebulan sini, sebulan sini, sebulan sini, pusinglah. Siapa nyuruh nambah lagi satu? Kan? Jadi pusinglah, kan? Pusinglah. Haknya begitu. 2 hari, 2 hari, 2 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari, sehari. Tapi yang disunatkan 2 hari, 2 hari lah. Kalau sehari itu letih. Maknanya letih lah. Kulu kelio kedarat kebapu terokam jaroba biasanya. Jadi dah lah rehat biasanya 2 hari. Lepas ngap, lepas ngap. Itu pergi pula 2 hari. Itu pergi pula. Itu dalam fiqh lah, bukan nyuruh. Dalam fiqh biasanya, dalam fiqh. Ini dia, sawai-awainya nikah tu, teman nikah dengan dia ni bulan 12 je lah teman ngulang dia. Yang ini teman ngulang bulan 10, bulan 11. Siapa nyuruh kopi tu? Kata tak boleh kopi tu, tak boleh. Cara kopi tu haram. Menikah kopi tu haram.
Jadi maknanya seawal-awal sudah ada keazaman dan ketetapan yang merosakkan dan memudaratkan isteri. Tak boleh. Persahabatan pun itulah teman, kawan dengan dia ni nak nempek je. Ya tak? Teman kira nak nempek dia ada lebihnya. Teman kira nak nempek dia je kan. Nempek ni bahasa orang lama lah, ya tak? Numpang tui. Bahasa pun tak sedap, ya tak? Tui je. Numpang tui je. Awal-awal lagi. Dia sebenarnya seronok bersahabat ni ialah apabila berlumba-lumba untuk menunaikan. Orang ni pun berlumba-lumba untuk membahagiakan sahabatnya dan mengembirakan dan makna kita kata membantu sahabatnya. Asyik sebelah pihak je, aku tak lalu kan, asal kawan dengan dia tu. Kalau berjalan, ya Allah, dia lah yang tolong ingatkan time makan. Tapi asal bayar tak ada duit pecah. Pergi balik tak ada duit pecah kan. Pergi balik tak ada duit pecah. Terpecah lah duit dah. Tidak, tak ada duit pecah katanya. Udah sampai ke nilai, tak ada duit pecah. Dah 2 kali makan tak ada duit pecah. Patah balik. Singgah tapah pun tak ada duit pecah juga kan. Singgah dataran menora pun tak ada duit pecah. Sampai ke Sudah tak ada duit pecah. Hai teman, tak tahan weh. Sebab itu Nabi kata, kamu nak kenal sahabat ni kena 3 perkara, kata Nabi ya. Berjalan dengan dia, tidur di rumah dia, makan dengan dia. Kita tengok akhir. Kalau dia kata ukhuwah kita makan kuah, lauk dia je kan. Asal lauk dia je kan. Ukhuwah kita makan kuah. Ya tak? Jadi di situ Nabi kata dapat kenal sahabat ni, kalau kita dapat kuah je kan, dia dapat lauk je, tak jadilah. Ya tak? Sebab itu Nabi kata nak kenal ni 3 lah. Berjalan dengan dia, tidur di rumah dia, tengok lara macam mana. Baginya bantai nipih kan. Bantai nipih kan. Lepas itu haram bergebor. Haram bergebor kan. Tilam masa tak ada. Dia je ngenok je Slumberland, Dreamland, apa semua ya tak. Jadi tak boleh orang itu. Tak kena ya. Hak persahabatan bukan orang itu ya. Sebab itulah yang pertama sekali kena kenalilah hak persahabatan ya. Apabila telah terjalin persahabatan antara kamu dengan sahabatmu, wajib atas kamu menunaikan beberapa hak persahabatan. Sebab persahabatan ini rupanya dipersoalkan. Ya, kalau kita tengok hadis di bawah tu, ma min sahibin yashabu sahiban walau sa'ah, ya, walau sa'ah min nahar illa su'ila an suhbati. Ya, hal aqama fiha haqq Allah Ta'ala au adha'ahu. Tidaklah bersahabat seorang akan sahabatnya walaupun satu ketika je. Persahabatan itu, ya, satu ketika persahabatan itu daripada waktu siang itu, melainkan akan dipersoalkan su'ila. Su'ila itu maknanya ditanya, ya, hak. Ya, an suhbatih, akan dipersoalkan persahabatannya. Allah akan persoalkan, kamu tunai ke tidak? Hal aqama fiha haqq Allah Ta'ala fi haqq Allah Ta'ala atau adha'ahu. Kamu tunaikan tidak hak persahabatan itu yang telah dituntut oleh Allah, ataupun kamu sia-siakan. Kamu tahu dia tak cukup kekira ya. Tak cukup kekira ni bahasa orang lama lah ya. Tak cukup kekira ni tak cukup belanja. Kamu nohin je. Ya tak? Kawan tu makan ada nasi, lauk ikan kering. Lauk ikan goreng. Lepas tu kuah sikit ya, kuah sikit. Itu dia. Itu dia pun makan. Lepas tu ayo suam. Berdepan dengan seorang lagi, ya Allah, lauknya lo. Mombong. Mombong. Tak adalah rasa apa pun, tengok je kawan tu. Temenung je ikan tu kan. Ikan temenung kan. Ikan temenung, lepas tu adalah sikit kuah. Lepas tu ayo suam. Ya tak, ayo suam. Tidaklah dia rasa apa-apa tengok kawannya tak. Yang dia, ya Allah. Ya tak, dengan lampunya, dengan hatinya. Mak, lepas tu ada pula lagi ayam perociknya. Habis semua dalam pinggan tu. Depan-depan pula tu. Ni apa tak rasa ya tak? Ulur sikit. Tak ada nak mula-mula, lantak kamu ke bola.
Hantar kamu ke bulo, bukan mula-mula dah. Cukup tak rasi rupi tu cukup tak rasi rupi tu dah. Jadi nanti Tuhan tanya, kamu makna bersahabat dengan orang yang susah, macam mana kamu? Adakah ada penyayangnya di situ dah? Ada caring and sharing kata orang putih Ada tak caring and sharingnya? Ada tak masyarakat? Ada tak penyayangnya di situ dah? Melihat dan menyayanginya dan berkongsi tak? Keselesaan dan sebagainya. Semua akan dipersoalkan. Allahu Akbar. Dan wajib pula dijaga adab-adab di dalam menunaikan hak-hak persahabatan itu. Sakit demamnya macam mana? Adakah kamu bertanya susah senangnya bagaimana? Jadi ataupun hanya berkawan masa senang, tidak masa susah. Sebab itu nak kenal orang yang sebenarnya sahabat sejati bukan masa senang tapi masa susah. Nak tengok orang itu mulia ataupun tidak bukan masa tenang, masa dia marah. Kita tengok sebenarnya dia tu mulia ke tidak. Dia boleh kontrol tak marah dia. Kalau masa tenang ni dia steady dia. Kita tengok kalau bahasa Indonesia kata kalem kalem begitu Waduh kalem Tapi bila dia marah orang keluar macam-macam. Dia carutnya, dia apanya. Tak boleh pakai rupanya. Baru le tahu Sebab itu dalam hadis Nabi kata, kamu nak tengok mulianya seseorang jangan masa dia tenang. Tak, kamu nak tengok mulianya seseorang masa dia marah. Tengok macam mana dia kontrol tak. Nak tengok sahabat itu bukan masa senang. Nak tengok sahabat itu masa susah kata Nabi. Masa susah barulah dia itu sahabat. Tak. Allahu Akbar. Tuan-tuan, zaman-zaman kita ni zaman individualistik, materialistik, tak? Zaman dah tak peduli sangat dah. Zaman ni dah tak peduli sangat, tak? Buktinya masa kita beratur nak ngambil makanan untuk jamuan yang jenisnya berselera ataupun jamuan buffet ni, Allah, dan nyeduk karang dia tak kira orang belakang tak? Orang belakang dah panjang je tengkuknya, apa yang tinggal kata dia moya. Jadi kita kena jagalah hak-hak ini. Nabi kata mathalul akhawain mathalul yadain. Itu dia. Perumpamaan dua yang bersaudara, dua yang bersahabat, dua yang bersaudara macam dua tangan. Maknanya kita saling bantu-membantu, basuh-membasuh, tak? Maknanya kita kata saling tampung-menampung, saling makna tolong-menolong. Bila tangan kanan tak kuat mana, tangan kiri tolong, tangan kiri tak kuat mana, tangan kanan tolong. Itu Nabi buat perbandingan yang apa dipanggil? Perbandingan yang konkret, iaitu seumpama dua tangan. Mathalul yadain taghsilu ihdahuma al-ukhra, membasuh satu akan yang lain, tolong-menolonglah. Tidak adalah tangan kanan dia orang kata nyombong, lantakkan tangan kiri, kan? Tak itu pun aku tangan kanan boleh hidup, beriduplah aku, kata lantakkan tangan kiri. Mana boleh rupa itu? Tak? Mau tidak mau keperluan itu kita kata ada kalanya ditangani oleh tangan kiri bersama tangan kanan, tak? Kita nak ngangkat benda kan, mau tak mau benda yang agak besar, mau tak mau kena ada dua-dua tangan. Mana boleh sebelah tangan? Tak? Mau tak mau kita kena ada dua-dua tangan. Jadi tak pernahlah kita tangan-tangan saling sombong menyombong, tapi sedar keperluan bersama, sedar keperluan bersama. Hatta jari-jari ni pun tak adalah dia menyombong-nyombong, tak sedar masing-masing ada tugas dan peranan yang bersepadu. Itu dulu ada hikayat 5 jari, tak? Hikayat 5 jari. Maknanya arwahnya Ustaz Wazir dia bercerita. Ustaz Wazir ni orang Sungai Siput, dia kata, katanya jari hantu ni dia nyombong kadang-kadang apa? Teman dia yang tinjau sekali katanya. Tak? Kalau apa-apa nak capai, kalau tak ada teman, kamu kemetod katanya. Dia ngata ibu jari, tak? Kata ibu jari, jangan nyombong tu, kata jari hantu. Kalau tak ada teman, mana apa nak nyuap nasi, biasanya tak?
Teman lah, bila mana ada teman ni boleh ngepair katanya. Boleh ngepair kata. Kata dia jari mani. Soh lah kamu kelahi. Tuan aku ni sayang kat aku sampai dinamanya aku ni mani. Tengok. Asal dapat dia cincin aku lah nyorongnya ya. Tak adalah kamu pula ibu jari rupa itu nak nyorong katanya. Kata dia jari telunjuk. Tu hikayat 5 jari ya tak. Kata jari telunjuk. Koma ni jangan lupa, tuan aku ni kalau nak ngajar ke, kalau nak cabar musuh ke, akulah dipakainya. Ya. Mana boleh nak cabar musuh, cis katanya ya. Cih, mana mau katanya dah. Aku lah bila nak cabar. Bila nak cabar ke, bila nak ngajar ke, aku maksudnya ya. Kata dia cari kelengking ni dah. Jari kelengking kata jangan lupa aku. Ish, kamu apa je? Kamu jangan, kamu kan. Tuan aku ni gemuk gatal telinga katanya dah. Ngapa? Ata resedung katanya, resedung. Ata kamu? Ata boleh ke kau masuk dalam telinga? Tak boleh. Ya, kamu tinjau lagi tak muat. Yang debak ni lagi tak muat. Ya tak? Teman juga boleh masuk katanya. Lepas tu teman boleh kona pula lagi siap dalam tu ya. Hilang gatal telinga ya tak? Udahlah kalau kopi tu tak usah kelahi kata dia mu ya. Mohlah kita bersatu ya tak? Ya tak? Mohlah kita bersatu. Ngapa? Kita masing-masing ada peranan. Ya tak? Kita masing-masing ada peranan. Jadi di sinilah kadang-kadang dalam persahabatan ni memang ada kurang ada lebih. Jadi maknanya kita kata bahawa kita raikan kelebihan-kelebihan. Ya tak? Dan kita tampung kelemahan-kelemahan. Kalau boleh buat begitu kan senang. Cuma ada orang yang tidak menghargai. Ini masalah. Ya tak? Ini masalah. Maknanya dia tidak ada penghargaan. Yang inilah jadi masalah bila kita bersahabat dan bersaudara mara ni. Bila tak ada penghargaan, tidak ada maknanya kita kata bertimbang rasa, tidak ada prihatin. Ini letih lah. Ini letih. Asal sesak je. Tapi bila dia senang, dia lupa. Saya sudah susah hati lah. Aloya. Kenapa dipinjam saya punya cupak ini malam, kita kan. Jadi kasih baba ni dia punya letamaknya kan, sampai orang nak minjam cupak pun marah. Malam lah kan. Jadi kanda sudah susah hati lah. Aloya kan. Aloya isteri kasih baba kan. Dia pinjam cupak ini malam. Malam-malam pinjam cupak pasal apa kan? Dia tak boleh maknanya Alibaba tu dapat lebih kan. Dia je kan. Dia je. Tak tidur malam tu. Kulu kelio. Nunggukan cupaknya bila sampai balik. Kanda takut kanda punya cupak dia gadai Aloya. Dia gadai kanda punya cupak kan. Itu punya orang kata prejudis, buruk sangka sampai ke situ. Padahal bukan orang lain, adik-beradik kan. Kasim Baba dengan Alibaba. Ini cerita dah. Tapi nak mengabarkan kedekutnya Kasim Baba tu. Tamak lah tu. Bukan bila dia dapat ambil reta-reta penyamun tu kan, sampaikan lampu tu pun nak diambilnya. Lampu dalam gua tu kan. Nasib baik engkau panas, kalau tidak engkau aku kebas katanya kan. Padahalnya kalau lampu tidak ambil, gelap dalam gua tu kan, tak nampak apa. Tapi ndok dikebehnya, nasib baik engkau panas kata, kalau tidak engkau aku kebas katanya kan. Ya Allah, sudahnya kan kena senapan gajah. Senapan gajah apa dah. Ini hadis ini ya, daripada Abu Mansur Ad-Dilami dalam Musnad Firdaus ya. Dan Nabi SAW pernah masuk ke dalam hutan, lalu beliau mengambil 2 bilah kayu miswak ya. Dia masalah hutan ni, maknanya kita jangan bayang macam hutan kita atau hutan negeri Arab ya. Hutan negeri Arab ni adalah tompok-tompok pokok-pokok kan, tak banyak lah tumpuk-tumpuk pokok-pokoknya, kecil-kecil je, sikit-sikit, tapi dia mungkin ada hutan dah lah. Maknanya bukit-bukit tu ada pula tumpuk-tumpuk pokok-pokok kan.
Ini cerita ni tumpuk-tumpuk ni bukan cerita yang tumpuk-tumpuk lagi satu tu. Itu ta'adduda pokok kayui itu lain kan. Al-padang pasiru tumpuk-tumpuk itu lain. Ini tumpuk-tumpuk pokok adalah sikit-sikit jadilah hutan. Jadi pokok-pokok adalah pokok-pokok miswak. Maknanya pokok sugi. Ya, kayu arak. Ya, alif ra alif kaf. Ya, alif ra alif kaf. Maknanya kayu arak dipanggil, ya, kayu arak. Bahasa Arabnya arak. Jadi miswak itu siwak, ya, yang digunakan untuk membersihkan gigi, ya tak? Yang ini sebenarnya subjektif. Subjektif tu maknanya mengikut setempat lah. Maknanya dulu kita ingat lagi, ya tak, pakai sabun, pakai arang. Masa mandi tepi-tepi sungai dulu kan, mandi-mandi tepi sungai dulu kan sabut je, sabut arang kan, taruh arang. Orang sekarang dengar tu heran. Apa masa itu baru nak kena Colgate. Masa tak jadi apa, sabut dengan arang je. Oh ya Allah, putih weh. Jangan main, ya tak? Jadi maknanya dalam konteks sekarang berus gigi, yang prinsipnya apa? Membersihkan gigi. So nak pakai balik kayu itu ke, nak pakai berus gigi ke, sebenarnya itu tak payah dipertengkarkan, ya, tak payah dipertengkarkan. Prinsipnya ialah kebersihan. Nak pakai balik kayu sugi yang ada itu ke, ataupun nak pakai berus gigi itu ke, ya, itu tak ada masalah. Cumanya kadang-kadang tu ialah kadang-kadang kita kata bahawa kot lah bila disugi-sugikan, kalau terkasar tu risau kot ada darah. Lepas tu masuk dalam pokek basanya, ya tak? Basanya kan. Ataupun maklum sajalah bila sugi-sugi tu berayar. Bila berayar masuk poket, atau lama-lama masuk udah kuning poket tu, ya. Jadi maknanya kita tu biar nampak kehebatan dan kebersihan. Orang tengok poket kuning apa jadi jangan sampai kamu duduk dalam keadaan kamu dituhmah. Kata Nabi, yalah, wala taqifu mauqifat tuhmah, atau kama qala Rasul, jangan kamu duduk dalam keadaan kamu akan dituduh dituhmah. Jangan sampai Islam ini kena tuduh dengan tuduhan yang bukan-bukan, dimomok dan dicemuh dengan tindakan-tindakan kita yang tidak menilai prinsip, ya, tidak menjaga prinsip, ya tak? Jadi bagi saya berhatilah kita dalam membina imej Islam, ya tak? Jadi dua kayu sugi itu, kayu arak itu, satu bengkok satu lurus. Dan bersama Nabi ketika itu ada sahabat-sahabat. Lalu Nabi memberikan salah seorang sahabatnya kayu yang lurus, miswak yang lurus. Nabi sendiri pakai miswak yang bengkok untuk dirinya sendiri. Ya, maknanya di situ Nabi bagi keselesaan, melebihkan sahabatnya. Ini dipanggil ithar, ya, dalam bahasa Arab dipanggil ithar. Alif ya fa alif ro, alif ya fa alif ro. Arwahnya Pak Leman ada di sini dulu, ya. Dia kata berjumpa dengan Dr. Burhanuddin di Dr. Burhanuddin Al-Hilmi di Singapura. Semasa itu mereka memperjuangkan kemerdekaan, ya, tanah Melayu. Bila berjumpa, ya, turun bas, naik bas. Akhirnya turun balik. Dr. Burhanuddin turun balik. Lama tak jumpa Leman. Ialah maknanya kena buru di penjajah, ya tak? Lama Leman Dr. Burhanuddin tanya pada Pak Leman, ada ke duit Leman? Tak ada, doktor. Jadi kata doktor, saya ada 10. Ya, saya ada 10. Kamu ambil lah 7. Kamu ambil lah 7. Maknanya doktor ambil 3. Kalau kita lah gamak, ya, ambil lah kamu 3, aku 7, ya tak? Ataupun paling tinggi 5-5. Paling tinggi 5-5. Tak. Dilebihkannya Pak Leman ni tadi. Dibahaginya Leman 7, biar dia 3. Ya Allah, tuan-tuan. Kita dulu kan kopi itu. Bila beridang dengan anak-anak, tak apalah, mak tak ada lauk pun tak apa, makan kuah je, ya tak? Makan kuah je. Yang penting kamu itu biar berlauk. Sekarang ni bertengkar mak dengan anak pasal lauk. Kamu ni mak benar juga lauk tu. Wela, ya Allah. Lain dah pesennya dah. Mak bertengkar dengan anak pasal lauk tu. Lauk saja. Orang benar juga. Orang benar juga, ya. Lain orang tu dia lah tu kan.
Jadi bukan mak sini, mak di Baghdad. Jadi jadi dulu lain rasanya dah, kita tu dapat tengok anak dah makan selesa. Madalah dah kita rasa tak apa pun. Ya Allah dah. Sekarang ni dah jauh larinya. Ya Allah, masih mentingkan diri tu dah kuat sangat dah ya tak. Jadi maknanya Nabi di sini dia sanggup pakai miswak yang bengkok, yang tidak selesa, bahkan maknanya biarlah dibagi sahabat tu selesa. Ay ya Allah, ini yang dikatakan ithar ya. Maknanya ukhuwah ni ada haknya. Hak yang paling minima ialah bersangka baik dengan saudaranya. Hak yang paling tinggi ialah melebihkan saudaranya lebih daripada dirinya sendiri. Itu dipanggil ithar ya, ithar. Jadi lagi sekali ya, persahabatan dan ukhuwah ni dia ada tahap-tahapnya. Tahap yang paling rendah bersangka baik. Tahap yang paling tinggi ialah ithar. Ithar tu maknanya wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Maknanya dia sanggup mengenepikan dirinya sendiri walaupun perkara itu khusus baginya, tapi dia lebihkan pada saudaranya dan dia mengenepikan keperluan dan kepentingan dirinya. Itu hak yang, itulah tahap persahabatan dan ukhuwah persaudaraan yang paling tinggi. Kadang-kadang nak dapat yang minima itu pun payah, iaitu bersangka baik dengan sahabat, bersangka baik dengan saudara. Ini benda pesitnya ni, datang berimpun adik-beradik melenggang je, apa pun tak bawa, tembikim tak ada. Kadang-kadang kan kita berimpun adik-beradik kan, bila berimpun adik-beradik masing-masing bawa, Roni bawa gulai kari, Roni bawa pecel kan, dia berlenggang. Udah lah tu gerabaknya ramai pula tu. Anak sebelah rasanya. Contoh ni anak sebelah berlenggangnya. Kita pun terus hukum. Tak adalah bersangka baik pula. Kita terus hukum je tak? Sajanya kedekut contohnya. Langsung tak boleh, langsung diharap, langsung apa pun tak dibawa, bikin tak ada. Tak? Pisang meh pun tak ada dibawa belayar, tak? Apa beda ya? Kadang-kadang mungkin kita tu kena ada reserve, kena ada reservationnya. Reservationnya maknanya mungkin tak dan ke, mungkin tak berduit ke, anak sebelah. Maksudnya tu dia kerja jaga gate kereta api, jaga gate kereta api maksudnya. Contoh kan. Ya kan. Anak sebelah dia biasa orang miskin ni, pasal orang miskin ni beranak senang. Orang kaya ni payah beranak. Gate kereta api bunyi je jadi. Ada gate kereta api bunyi je jadi. Ini contoh bahasanya, bukan orang sini, orang Baghdad bahasanya. Nah. Jadi maknanya jadi dia kata, ya Rasulullah, sebenarnya engkau lebih berhak untuk mengambil kayu miswak yang lurus ini daripada aku. Ya, para sahabat ni tadi kata, bila dia dapat kayu miswak yang lurus, kayu sugi yang lurus, ya Rasulullah, kan engkau lah lebih berhak ambil yang lurus ni, biarlah saya yang bengkok tak? Maka ini sebab wurud hadzal hadis. Inilah sebab datangnya hadis ini. Ya, bukan sebab nuzul. Kalau sebab nuzul Quran, sebab Quran tu daripada langit turun ke bumi. Tapi hadis ini maknanya daripada Nabi kepada sahabat. Jadi dipanggil sebab wurud. Waw, ra, waw, dal. Ya tak? Waw, ra, waw, dal. Wurud. Sebab wurud al-hadis, iaitu sahabat Nabi yang Nabi lebihkan pada dia kayu sugi itu. Biarlah Nabi dapat kayu sugi yang tak cantik, yang tak selesa, biar sahabat dapat yang cantik, yang selesa. Sahabat ni pula prihatin. Bukan dia bila dapat yang lurus itu dia buat tak nampak. Dia buat tak nampak je kan. Dia buat tak nampak je sugi Nabi yang bengkok. Dah, dia nampak, dia prihatin. Dia kata, ya Rasulullah, anta ahaq, ya tak? Engkau lebih berhak dengan, maknanya, kayu sugi yang lurus ini daripada aku ni, kata dia sahabat ni tadi, ya tak? Maka dengan sebab peristiwa itulah datangnya hadis ini, dipanggil wurud. Apa hadisnya yang datang? Ma min sahibin yashabu sahiban walau sa'ah min nahab illa su'ila an suhbatih hal aqama fiha haqq Allah Ta'ala au adha'ahu. Ya tak?
Kita tengok terjemahannya, tidaklah bersahabat seseorang akan sahabatnya. Ya tak? Walau hanya satu ketika, walau sa'ah. Kataan sa'ah tu kita pakai dalam bahasa Melayu. Ya. Kemudian sahib, yashabu sahiban, sahabah pun kita pakai dalam bahasa Melayu. Ialah kemudian illa su'il. Su'il tu soal. Ya, su'il tu soal. Melainkan akan ditanya esok. Macam mana kamu menunaikan hak persahabatan, ya tak? Ziarah ke tidak, tanya ke tidak, ya tak? Di mana? Pada hari kiamat, esok di padang mahsyar, ya. Akan ditanya tentang hak persahabatan. Su'ila an suhbatih. Allahu akbar. Ya tak? Zaman kita ni zaman tak tahulah. Kita ni dah banyak dengan elektronik. Sudah banyak dengan media elektronik. Ya tak? Sudah banyak kita kata apa? Electronic transmission. Jadi human transmission ke ataupun oral transmission ke dah kurang. Ya tak? Dah kurang. Sesama kita tu dah kurang. Ya tak? Sebab itulah makanya kita kata bahawa mau tidak mau kembali juga kepada yang asal itu penting. Di samping ada aspek-aspek kemajuan yang kita tidak nafikan keperluannya, tetapi darurah hukuk al-ukhuwah, itu keperluan hak-hak persaudaraan jangan diabaikan. Ya. Apakah telah ditunaikan? Hal aqama fiha? Apakah telah ditunaikan padanya haqqullah? Allah suruh dia menziarah, Allah Ta'ala suruh dia membantu. Au adha'ahu, atau ia sia-siakan. Di sini dia tak terjemahkan, ya. Adha'ahu tu maknanya sia-siakan hak. Adha'a tu maknanya ialah sia-siakan hak. Dha'a tu hilang. Dha'a tu hilang, tapi adha'a ialah sia-siakan. Mensia-siakan hak. Hak persahabatan itu dia sia-siakan. Dia tak ambil hak itu. Maksudnya dia tidak tunaikan hak. Allah akan persoalkan. Kamu ni nempel je kan? Kamu ni nempel kerja ni kan? Tak ada ke boleh kamu mengulur, kamu dahulukan, kamu maknanya kita kata kamu lebih awal, macam mana Saidina Umar dengan Saidina Abu Bakar berlumba-lumba, ya tak? Tak ada ke? Asyik je nak maknanya jadi tangan di bawah je, ya tak? Kan yadul ulya khairu min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ni asyik tangan di bawah je kan? Tidak ke mau sikit tangan di atas? Itu tuan-tuan dan perempuan, paling tidak, ya tak, hak persaudaraan, hak persahabatan ini ialah kita pergi rumah dia ziarah, bawa lah sikit, tahabu, berhadiah-hadiahlah. Dengan hadiah itu akan timbul kasih sayang, kata Nabi kan. Tahabu, ya, simple je Nabi bagi tips. Nabi kata tahadu, bertukar-tukar hadiahlah. Tahabu, nescaya berkasih-kasih antara satu sama lain. Hidup asyik time makan je sampai. Ya. Kata apa tak bawa? Datang hamil pula tu. Oi, datang masuk kan ni. Tu anak-anak sampai kan. Oh, dah apa-apa yang masuk kan, sebelah orang masuk. Tak ada apa bawa. Bawa tembikir paling kurang, dah tak ada nak masuk. Maksudnya ya, contoh je ni nak ngapur kan. Bukan nak kata siapa, ya dah, tak ngapur je nak. Ini kelemahan kita lah. Tambah kalau kita pergi rumah orang tua kita kan, mak bapa, lagi tak boleh. Memang tak kena. Ya, pergi rumah bapa apa pun tak ada. Buka turun saji pula tu. Buka turun saji apa ada ke mak turun saji tu. Licin ni tak, licin ni tak. Tu petu ngimbo, petu ngimbo mau cukup tak rasi betul, ya tak. Datang bagai angin ladu, ya tak. Datang bagai angin ladu. Tak boleh. Tak boleh buat orang itu. Kecil hati orang tua, ya tak. Ya, kecil hati orang tua, ya tak. Bawalah sesuatu, ya tak, insya-Allah. Jadi adha'ahu tu makna mensia-siakan hak. Janganlah kita mensia-siakan hak, ya. Mastahaba thnani qat illa kana ahabbuhuma ila Allah Ta'ala arfaquhuma bi sahibi. Arfaq ini daripada perkataan rafiq, daripada perkataan rifq ni maknanya ialah berlemah lembut. Rifqan
bil ibadi, ya, rifqan bil ibad. Rifqan ni maknanya ialah berlemah lembutlah. Jadi tidaklah bersahabat dua, ya, dua yang bersahabat, melainkan adalah yang paling kasih akan sahabatnya kerana Allah itu, dan yang terlebih lemah lembut pada sahabatnya itulah yang lebih dikasihi oleh Allah Ta'ala. Ya tak? Terjemahannya, tidak bersahabat dua orang yang bersahabat kecuali yang lebih dikasihi oleh Allah ialah sahabat yang lebih berlemah lembut kepada sahabatnya. Jadi beginilah, kadang-kadang kita merungut dia, kita merungut, aku ni tak lalu, ya, tapi di samping kita merungut-rungut tu, hendaklah kita ingat balik bahawa memang banyak kita je, tapi ingat Allah lebih kasih kita dari dia. Itu tu ikan senang tu senang. Rungut rangat, jangan kira lah aku ni aku tak lalu ni, mempek je kerja untuk mempek. Haram lulu. Ulah duit minyak sikit. Haram nempik jangan kira dah. Nempik je kerja dah. Tapi tak ada langsung nak ngulur-ngulur, ya. Jadi maknanya di situ memanglah kita terasa bahawa, ya, berat sebelah. Tidak ada sama-sama memberi dan menerima. Dia asyik menerima je, dia langsung tidak memberi, ya tak? Tetapi kita kena ingat, di samping rungut rangat kita itu, kita kena banyak, ya tak? Kena banyak berjaga, bersabar supaya kita dapat kasih sayang Allah. Lebih dari dia, ya, kita dapat kasih sayang Allah tu lebih daripada dia. Tapi teori itu itulah, bila nak buat tu susah. Kita gemuk tu aku sebenar, ya. Jadi kalau boleh lah, ya, kalau boleh kita ingat balik, kita terlebih Allah kasih daripada dia yang tidak berlemah lembut, yang tidak menunaikan hak persahabatan itu tadi, ya. Itu ialah kita mengenali hak persahabatan. Kemudian apakah adab-adab, akhlak-akhlak, etika-etika bila bersahabat? Kita kena faham bahawa, ya, asqalu ma yuzanu yaumal qiyamah al-akhlaq. Seberat-berat ditimbang di padang mahsyar esok ialah akhlak. Ya, sembahyang itu memanglah yang pertama akan dihitung. Tapi yang membantu kita, yang boleh memberatkan timbangan baik kita ialah akhlak. Dan akhlak ni sebenarnya kita kata bahawa benda yang paling mudah untuk kita lakukan. Kadang-kadang tak payah model pun, ya, kadang-kadang tak payah model pun. Sebab itulah athqalu ma yuzanu yaumal qiyamah al-akhlaq. Seberat-berat yang akan ditimbang, ya tak, di padang mahsyar nanti adalah akhlak. Jadi biar kita berakhlak, termasuk akhlak dalam persahabatan, walaupun itu membantu mizan, ya tak, membantu timbangan kita di padang mahsyar esok, ya. Pertama, utamakan sahabat dengan harta bendanya. Harta benda kita lah, kita utamakan sahabat. Yang ini Ansar, ya, yang ini Ansar sebagai contoh dinamik sepanjang zaman, ya tak, contoh yang dinamik, yang hebat sepanjang zaman, yang sukar untuk dicari ganti. Bahkan Ansar lah yang memiliki ithar. Ansar lah yang Allah Ta'ala kata wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sanggup mereka mengenepikan diri mereka demi saudara mereka, walaupun aspek-aspek yang private, yang privacy, yang sifatnya maknanya kita kata yang sangat private lah, yang privacy iaitu isteri. Kebetulan saudara Ansar tengok saudara Muhajirin tak ada isteri, maka saudara Ansar kata, kesian kamu, tak ada siapa-siapa isteri kamu. Saya ada dua, pilihlah salah seorang, nanti saya ceraikan dan bolehlah kamu ada teman, ya tak? Yang ini siapa tak sayang bini, ya kata kita, ya tak? Nak dapat pun susah, tiba-tiba nak bagi pula. Lepas itu herannya Ansar ni, dia kata, saya ada dua, pilihlah yang mana. Ya Allah, ya. Kalau kita, ya, ambillah yang kerepot. Kita ambillah yang kerepot, ya tak? Kan senang, ya tak? Jangan, ya tak? Dia macam sampai turun ayat memuji Ansar, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah.
Saya nyelorong lah. Ni bukan saya nak ngata siapa-siapa kerepot itu. Jangan ambil hati saja je ni, supaya tak maulana jadi maulana. Tak. Utamakan sahabat dengan harta bendanya. Jikalau ia tidak kuasa berbuat demikian, sekurang-kurangnya hendaklah ia memberikan kepada sahabatnya apa yang lebih dari hajat dirinya. Ini langsung tak merasa. Ya tak? Yang lebih pun sahabatnya tak merasa. Wela. Ya tak? Yang lebih tu, katalah baju-baju yang elok lagi, mendiantarnya dekat majlis perbandaran tu, dekat Arena Square tu. Yang dihantar situ, di Longgok situ, dihantar situ. Ya Allah. Padahal saudaranya ada di Cenain, saudaranya ada di Pos Legap, kan? Saudaranya ada di Kampung Perah. Demo tu Islam tu. Demo tu Islam, kan? Saudara lah tu. Ini dah syema ni. Bila nak raya baru nampak muka, katanya kan. Habis raya langsung tak ada, katanya. Jadi makna saudara kita juga tu. Kain baju kita lawa-lawa, bahasanya tak. Boleh ke letak dekat tempat pelubusan sampah dekat perbandaran Arena Square tu? Kan ada saudara. Jadi kalau pun tak dapat kita utamakan saudara, bagi yang lebih-lebih daripada hajat kita tu. Ya tak? Memanjang-manjangkan sedekah, ya tak? Memanjang-manjangkan sedekah. Kadang-kadang nak buat yang ini pun tak tahu dah ya. Berkira ya. Yang kedua, menolong sahabat dengan diri pada segala hajatnya dengan cara bersegera. Allahu Akbar. Ya tak? Maknanya kalau ya, maknanya kita kata bahawa nisbahnya bukan dia menunggu, ya tak? Nisbahnya bukan dia menunggu. Dia mendahului. Kalau salam pun dia mendahului salam, ya tak? Kalau bantuan pun dia mendahului bantuan. Ya. Senangnya Nabi sebut contoh tu cantik dah tu, makan bersama. Itu pun cantik dah tu. Tambah kalau makan setalam, lagi cantik. Kebetulan tahu macam mana masa dia mengidang tu, lauk letak depan dia je. Masa ngidang setalam tu, lauk letak depan dia je. Kawannya dapat sambal. Mana biar orang kawan tu makan nasi dengan sambal. Tak ada diulur je langsung dah. Kawan balik sakit perut, ya tak? Balik sakit perut, ya tak? Patutnya agih kala sebelum Mika makan, ya tak? Sebelum Mika makan agih kala lauk-lauk tu, ya tak? Biar kita berempatlah cara agihnya. Kalau tiga, agihlah cara tiga. Memang sebenarnya makan setalam ni membina ukhuwah sejati, tuan-tuan. Membina ukhuwah sejati. Masa itu kita mengagih-ngagih. Orang ni ngagihkan sambal, orang ni ngagihkan lauk, ya tak? Orang ni ngagihkan sayur. Jadi 4 cara 4, 3 cara 3. Kan seronok masa itu. Sebab itu memang ada orang kafir yang masuk Islam, antara lain pasal dia menengok kita makan setalam. Pasal dia mengata, tak ada individualistik. Ya tak? Sangat-sangat maknanya, sangat-sangat makna kita kata bersikap dengan sikap, maknanya collectiveness. Kolektif maknanya sama-sama kenyang cara sama-sama kenyang, sedap cara sama-sama sedap. Dan memang sebenarnya itu formula tu. Formula kita kalau nak mesra suami isteri, nak mesra anak beranak, sesekali kena makan. Ya, kena makan cara talam tu. Ya, kena. Kalau tidak, suami ni karang dan dia lapar kan, dia nyuap, udah tak kira tu. Yang isteri tengah nombor sambal, dia dapat nyuap tu kan. Betulnya tu. Ada jerang ayur tak? Ada jerang ayur. Dia nanya isteri, ada jerang ayur. Isteri je belum makan, dah kena jerang ayur. Tak ada nak nunggu isteri makan sekali kan. Tak ada nak nunggu isteri makan sekali. Allah. Itu payahnya tu nak jadi macam Nabi tu macam mana ya. Jadi kita tu kena ada talam di rumah. Ya tak? Sesekali tu boleh kita makan setalam, ya tak? Maknanya tak payah berpinggan-pinggan. Maknanya ada masanya berpinggan dan nanti kufur nikmat pula. Tapi ada sparekan talam. Ada sparekan talam. Jadi boleh mesra. Maknanya bila bertalam-talam tu orang kata tertempuh-tempuh bahasanya. Jadi kelai-kelai tu mesra lah balik. Jangan dicampur pak mentua dengan mak mentua dah. Kelai ni jangan campur mak mentua pak mentua dah. Kan? Kita dia kelai.
nak kelahi-kelahi dalam bilik. Ya tak? Orang tok bertengkar sangkat. Orang ni jadi Karpal Singh, orang ni jadi Gurmit Singh. Ya tak? Boleh settle, tapi kalau campur dia orang ketiga, letih lah. Kalau campur pak mentua, letih lah itu. Ya tak? Lalu yang jadi tak boleh settle tu pasal campur dia orang nombor 3. Kalau tidak, tak ada apa masalah. Dulu kan Sami Velu kata, ini orang India senang jaga. Dia kata gaduh beranak. Gaduh beranak, dia kata kan. Suami isteri gaduh, lepas tu beranak. Selesai lah, dia kata kan. Itu Sami Velu, dia cakap sudahnya kalah pada muka. Kalah dengan Dr. Kumar ya. Tapi dia ada revival of Sami Velu. Dia datang balik ni. Dia datang balik. Dia kata, saya sudah kira ada 80 lubang. Dia kata, orang yang kan 80 lubang padang golf. Rupanya dia nak datang balik nak bertanding Sungai Siput, dia kira daripada Sungai Siput ke Kuala ada berapa lubang. Ni jalan ni. Saya sudah kira ada 80 lubang, dia kata. Itu macam lah. Kalau saya juga kan. Tara lubang-lubang kan. Dia cakap betul ni. Bukan memang ini bukan saya mereka tak. Dia berucap kan. Dia berucap. Jadi dia kata saya sudah kira ada 80 lubang. Sami Velu kalau berucap kan apa itu? Saya sudah baca satu Quran. Mana ada undang-undang jalan raya? Dia kata apa itu? Atau orang Melayu bertepuk tangan lah pun. Ya Allah. Orang Melayu detik dia kan. Saya sudah baca satu Quran kan. Mana ada undang-undang jalan raya kan. Dia ngecek orang India, tuan-tuan. Kita kena, ya, dia maknanya dia ngecek orang dia. Dia kata kita ni, tapi orang Melayu pada sekali lah, tuan-tuan. Kita kena fikir jauh. Kita kena fikir jauh, kita kena pergi jauh. Lama yang di bawah kata mana mau pergi Dato' kan. Bulan kan? Orang di bawah kata bulan kan mau pergi. Cek. Apa bulan? Kita pergi matahari lah, kata kan. Yo Dato' matilah dengan pergi matahari. Cek, dia kata lagi sekali, dia kata cek, kita pergi malam lah, dia kata kan. Kita pergi malam. Matahari pergi malam. Tak adalah mati je dah. Tahidah ada orang cerita je dah. Itulah bunnya dah. Dia pandai bercakap dia. Je dah. Saya tu pasal saya duduk Sungai Siput, jadi tahulah Sami Velu ni kan. Kebetulan Pak Mentua pula setiausaha peribadi dia. Atau masa tu Pak Mentua ketua bahagian UMNO sana besarnya. Tahu ni pula opini masuk dalam rumah dia besarnya dah. Mana ngira kan. Hamuh kita. Jadi maknanya dengan kita dengan cara yang bersegera ya. Sebelum berkehendak sahabatnya bahawa ia meminta tolong akan dia dah tolong dah. Dia dapat membaca apa keperluan, dapat tahu anaknya SPM dan ada kelulusan dan tentunya akan sambung pelajaran. Dia dah dapat baca, dia cukup prihatin. Dia cukup prihatin. Dia tahu dah anak-anak Mika ni kan. Jadi maknanya dia lebih awal. Ya, dia lebih awal ya tak? Maknanya memberikan pertolongan. Taunya isterinya dah halau kan. Udah tak boleh tengok matahari, tahunya isterinya dah halau, tak apa boleh masak. Dia hantarnya siang ya. Dia hantarnya siang, bukan siang kosong dah. Siang berisi lah kan. Dia hantar, tahu isterinya halau. Aku ketahu kamu isteri kamu tu dah tak boleh tengok matahari halau. Dan kamu berdua tak aku tahu asal kalau isteri je Allah, kamu pun Allah juga. Ada suami Allah juga rupanya. Ya Allah, udah berebut pergi bilik ayah. Ada kawan saya tu kan, dia memang kalau isterinya Allah, dia Allah. Dia sama. Udah pintu bilik ayah kecil dah tu kan. Udah dia berebut. Kadang-kadang udah tersekat dua-dua tak muat rasanya kan. Ya Allah, ni kisah benar ni, bukan cerita saja reka, betul itu. Amuh kita. Jadi maknanya di situ kita lebih awal membantu ya tak? Kita lebih awal membantu. Yang ketiga, menyembunyikan rahsia sahabatnya. Kita berhenti di situlah ya. Allahumma arhamna bil Quran.